Bahawa saya rasa sangat kecewa pada hari ini. Saya beranggapan kesemua parti-parti yang bertanding mempunyai kematangan luar biasa. Kerana kita sudah melalui kemerdekaan negara sejak puluhan tahun, saudara. Tetapi malangnya ada parti daripada rakan kita ataupun parti daripada Pakatan Harapan yang masih lagi mempunyai mentaliti kelas ketiga, saudara. Saudara lihat apabila calon Barisan Nasional diumumkan, mereka boo kita. What? Yang mengiringi kita tadi bagi tahu, apalah tu, kata dia. Kenapalah Pakatan Harapan macam itu, dia kata. Ini pilihan raya. Kita pun dah lama merdeka. Sepatutnya kita bertanding dalam keadaan yang penuh hemah. Kita tak perlu lagi bu orang. Tetapi ini dilakukan oleh pengikut Pakatan Harapan. Wait a minute. Saudara, saya berpesan kepada anak-anak buah, saya berpesan kepada sanak saudara sekalian, kita berkempen dalam keadaan yang penuh hikmah dan juga mempunyai integriti yang tinggi. Aminuddin bin Harun 9.45